Kalau 180 darjah ni, putaran dia berbentuk garis lurus. Okey, cikgu tunjuk satu Pusat dia 03. Cari ni 0, ni 3. So, dia ada dekat sini Okey. So, kita labelkan. Yang ni adalah A, yang ni B, yang ni C. So, jom kita buat putaran dekat titik B dulu. Okey, ambil pembaris. Okey, bawa titik B ni ke pusat putaran. Okey. So, kita kira dia melangkaui berapa kotak? 1, 2, 3. Melangkaui 3 kotak. So, dekat sini, dia berbentuk garis lurus tau putaran tu. Kalau 180 darjah, dia berbentuk garis lurus. 12 pergi pukul 6. Ataupun 6 pergi pukul 12. So, dia macam garis lurus lah. So, maksudnya bila buat putaran 180 darjah ni, dia akan ada di sebelah sana. Tapi, dia punya jarak sama. 1, 2, 3. Ini pun kena kira 1, 2, 3. Boleh tak? So, tepikan pembaris. Kita boleh plot dulu. Dekat sini adalah untuk B prime. Sekarang, jom buat untuk A pula. Ambil pembaris. Kita kira ada berapa kotak. Ada berapa kotak di titik A? 1, 2, 3, 4. So, sebelah sana pun kita kira dia jadi 1, 2, 3, 4. Alihkan pembaris. So, dekat sini yang kita buat ni adalah titik A prime. Okay, sekarang jom buat untuk titik C pula. Bawa pembaris kita. Titik C ni bawa pergi ke pusat ni tadi. Dekat sini. Okay. So, kita tengok dia melangkaui berapa kotak. Kita kira dia melangkaui 1, 2, 3, 4. So, dekat sebelah sana pun dia akan 1, 2, 3, 4. Ini dia punya kat sini titik C prime. Okay, bila kita dah dapat titik-titik ni, okay, kita pun hubungkan dengan pembaris. So, ni dengan C dengan A ni, kita ambil, gariskan dia. Okay, dapat sini. Lepas tu, dan B ni, gariskan dia macam ni. Okay. So, dan A, garis ke sini. Okay. Macam ni. So, ikan pembaris, kita nampak image dia akan terbalik macam ni Dalam darjah A yang puncak dia dekat atas ni, dia akan turun bawah. So, ini untuk putaran 180 darjah.